Tahu-tahu sekejap je habis gas aircon tu. Lagi-lagi korang yang pakai Proton, Saga BLM, Saga FLX. Contoh macam Saga FLX ni memang kerap lah terjadi masalah ni. Rupanya gas aircon korang kerap bocor bukan sebab masalah daripada sistem aircon korang, tapi punca daripada power steering. Korang boleh tengok ni, Proton Saga FLX ni, dia punya design ada kelemahan sikit lah. Pipe power steering ni, dia dekat sangat dengan pipe condenser ni. Dia akan belaga-belaga, terhentak-hentak. So dia senang bocor tau. Bila pipe condenser ni bocor, itu yang gas aircon kerap habis. So masalah ni punca daripada pipe power steering ni. Bila jadi bocor macam ni, korang boleh tukar condenser ataupun welding je. Tapi kena ikut jugalah lubang bocor tu besar mana. Kalau lubang dia dah besar, memang tak boleh buat apa, kena tukar juga condenser. Sebab kalau welding, nanti besi cair tu akan termasuk dalam pipe ni dan dia akan jadi tersumbat lah pula pipe condenser korang ni dengan besi yang cair tu. Kalau lubang ni kecil lagi, bolehlah welding dan jimat duit korang daripada nak kena tukar kondenser ni seketul. Jadi kalau korang owner Saga FLX yang ada masalah macam ni, korang bolehlah minta Pomen tarik pipe power steering korang ni supaya dia jauh sikit daripada pipe kondenser ni. Ataupun boleh minta Pomen letakkan getah ke ataupun span ke dekat pipe power steering ni supaya dia tak belaga besi dengan pipe kondenser ni. So dia takkanlah terhentak-hentak lepas tu bocor kan. Kondenser ni kalau nak ganti harga boleh tahan jugalah. Jadi korang memang kena hati-hati dengan benda ni, jangan ambil remeh. Kereta korang kerap isi gas aircon tapi